Beberapa hari menjelang sebutan Tahun Baru Cina, sebuah nursery bunga dan rumput di Bandaraya Johor Bahru dilimpahi hiasan berwarna merah, kuning dan jingga hingga menarik perhatian ramai. Kunjungan bernama Kekak Surah Garden and Bonsai Center di Jalan Sutera Dangar, Taman Sutera Utama mendapati laluan masuk ke premis itu dihiasi pelbagai pokok limau mini yang berbuah lebat, diselang-seli bunga kek wak kuning keemasan serta pokok buluh seolah-olah menjemput pelanggan singgah. Menurut pengusaha Nursery Chong Reng Kiat 31 tahun, permintaan terhadap pokok limau dan tanaman hiasan sentiasa tinggi, malah tahun ini tempahan telah diterima sejak 2 bulan sebelum perayaan. Selain pokok limau, nursery itu turut menjual pelbagai jenis tanaman hiasan seperti bunga kekwa, pokok buluh, pokok bonsai dan beberapa jenis tanaman lain yang menjadi pilihan pelanggan untuk menghias rumah serta premis perniagaan sepenuh perayaan. Beliau berkata, jualan sepanjang tempoh menjelang perayaan menunjukkan peningkatan ketara berbanding hari biasa, sekaligus memberi limpahan rezeki bermusim kepada pengusaha nursery tempatan.